Saya ada terbaca dekat thread yang mengatakan ada penduduk Gaza dia pandai cakap Melayu and then dia kata, "Jangan lupa bawa nasi lemak." Sedih. Jangan lupa bawa nasi lemak. Sedih. Time aku baca tu, aku tengah makan nasi lemak. Ya Allah, sedihnya. Like, kau faham tak? Dia penduduk Gaza tapi dia pandai cakap Melayu and then dia macam request nak nasi lemak. Macam kesiannya. Sebab aku selalu nampak diorang macam berebut-rebut makan. Lepas tu kebanyakannya macam makan tepung-tepung tau. Macam ya Allah sedihnya. Tidak nasi lemak tu. Ada satu posting ni juga dekat thread aku dah baca. Dia kata kenapa diorang kapal flotilla Sumut ni diorang lalu jauh berhari-hari nak sampai dekat Gaza. Diorang macam nak tunjukkan kan diorang lalu lautan antarabangsa kan, banyak lalu negara-negara. Kenapa negara-negara tu tak sekat diorang pun? Kenapa diorang lepas? Diorang macam selamat lalu dekat lautan negara-negara tu. Kenapa kalau sampai kat situ je diorang kena sekat? Kenapa? So nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan pasal Israel ni lah. Okay, dia memang tidak berperi kemanusiaan. Okay, kita nak menghantar makanan dan juga ubat-ubatan. Okay, itu saja. Tapi diorang ni, biasalah diorang ni penakut. Diorang takut kita bawa. Diorang takut macam tu.